Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, hari ni kami berdua nak makan udang masak kari. Lepas tu Najah makan dengan ikan masin, salad dengan ayam Korea. Itu menu tambahan dia lah. Hari ni banyak menu dia. Ada ikan masin, udang masak kari, ayam Korea. Memang sedap makan menu kali ni. So, kepada yang baru masuk tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Amin. Kat sini hujan lah, korang baru je turun. Tapi kalau korang dengar bunyi air-air tu, sorry lah ya. Sebab bunyi hujan kan. Ni ada kuah karinya. Kuah dia pekat tau. Bau dia, bau rempah. So, dia tak korang kalau muka Najah macam barai sikit sebab Najah baru bangun tidur. Tiba-tiba lapar pula menu yang macam ni kan. Lepas tu makan hujan-hujan apa. Lepas tu Najah pun buat lah mukbang. Najah minta kat mak Najah masakkan ikan masin. Dia tak sabar sangat nak rasa sebab bau dia sangatlah menyengat hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sini habis. Rasa kari udang ni memang sedap gila. Cukup rasa. Dia rasa pedas manja-manja macam tu kan. Lepas tu manis, semua rasa memang cukup lah. Memang sedap gila. Kepala dia manis. Sedap gila. Udang dia besar tau. Memang puas hati. Udang masak kari ni kan memang sesuai makanan ikan masin. Rasa dia ngam tau korang. Kuah tambahkan lagi sebab sedap kurang sumpah. Manis korang. Udang dia memang sedap gila. Dengan salad.
Ada pula orang cuci tangga. Boleh tak kalau bunyi bising sikit? Bukan sikit ni bising banyak. Sumpah Najwa memang suka gila udang dia. Memang puas hati lah. Tengok makan. Tengok ni besar kan. Makan satu ni penuh mulut. Mantap gila korang. Dah lebat je korang. Tak tahu nak pergi beli barang nanti macam mana. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. So licin je pada menu kali ni sebab memang sedap sangat-sangat. Yelah menu banyak, Najwa bagi makan 10/10. Ada ayam Korea, lepas tu udang masak kari, lepas tu ikan masin lagi, salad apa semua apa. Memang kenyang lah, memang mantap gila menu kali ni. Kamu bagi markah berapa? Sama juga 10/10. Memang sedap gila sebab kuah dia pekat, lepas tu rempah dia tu memang berasa lah. So sampai sini saja video kita kali ni. Kita pergi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.